Ada yang bertanya, apabila tiba bulan Ramadan, ada non-Muslim juga mahu turut sama ikut berpuasa. Apakah pendirian kita sebagai Muslim dalam hal ini, menggalakkan atau menghalang? Saya melihat bahawa terserah kepada dia. Kita tidak ada kuasa untuk nak halang orang melakukan ini dan itu. Jadi dalam keadaan kita tak mampu nak halang, kenapa kita nak halang? Kenapa kita nak dia nak puasa, terpulanglah kepada dia, itu urusan dia. Dalam keadaan kita memahami, dan boleh kita saya kira bahawa itu satu yang baik. Malah saya kira itu adalah satu yang baik. Seperti mana kalau ada seorang yang bukan Islam yang mahu menutup aurat, kita mahu galakkan atau kita nak halang? Saya kira kita semua akan setuju. Bahkan kita kata galakkanlah supaya dia tutup aurat, sekalipun kita memahami bahawa dia tidak akan mendapat sebarang pahala dalam keadaan dia tidak mengucapkan dua kalimah syahadah. Walau bagaimanapun, ini insya-Allah antara kaedah-kaedah atau cara-cara mendekatkan dia kepada Islam, agar dia melihat kebaikan agama Islam itu,